Okey, satu lagi tip untuk jaga cash flow kamu dan juga untuk kurangkan kerugian lah projek-projek yang kamu buat kan. Tentang kamu punya barang yang kamu beli untuk projek kamu kan. So first kali kamu kena pastikan kamu beli barang ikut projek kamu. Maknanya kamu kena ada, seeloknya kamu ada satu QS lah. Dia dah detailkan setiap barang yang diperlukan. Sebelum kamu issue order tu, kamu kena pastikan barang tu memang diperlukan. Jangan kamu tak kisah je, QS kata beli ni, ataupun project supervisor kat site kata beli tu beli ni. Tengok-tengok tak pakai kan, atau benda tu dibuang, rugilah kan. Tu semua duit tu kan. So pastikan barang yang kamu order tu memang barang yang diperlukan untuk projek. Lepas satu lagi yang kamu kena buat ialah kamu kena pastikan barang yang kamu order tu pada masa yang diperlukan. Contohnya lah kan, katakanlah kamu perlu barang tu 6 bulan daripada sekarang, 6 bulan dari sekarang kan. Tiba-tiba kamu dah beli sekarang. Apa maksudnya? Maksudnya kamu cash flow dah lari. Sebab barang tu nak pakai 6 bulan lagi. Jadi kamu tak boleh nak claim kan? Sebab barang tu belum pasang di site kan. Jadi kamu tak boleh nak claim kan. Kalau boleh claim pun material on site pun sikit je boleh dapat kan. Jadi kamu order barang tu bila waktu yang diperlukan. Okey? Untuk menjaga cash flow kamu lah. Yang ketiga, kamu kena pastikan barang-barang yang kamu order tu tak berjalan. Maksud tak berjalan, dia pun tak kena curi lah kan. Banyak berlaku benda yang dekat site ni, benda tu berjalan. Kan? Benda berjalan lah. Dia masuk kat sini, hari ni masuk kat site, lepas tu 2-3 hari betul barang tu hilang. So benda tu kena jaga. So macam mana kamu nak buat ni? So kamu kena buat satu sistem lah. Sistem ataupun tempat di mana ada seorang yang jaga barang-barang ni. Dia jaga keluar masuk barang. Memang benda dia susah lah. Mungkin kamu kena buat pagar ekstra ke apa ke kan. Ataupun kamu kena buat beli kabin ke apa kan. Di mana kamu ada kunci. Dan kunci tu ada seorang yang pegang. Dan dia kena catat barang keluar masuk kan. Barang keluar masuk lah. Kalau barang tu boleh simpan dalam kabin, simpan dalam kabin. Kalau barang tu tak boleh simpan dalam kabin, macam contohnya dekat kawasan lapang tu, buatlah satu pagar kan. Benda tu simple je, bukan mahal sangat pun. Sebab kalau barang tu hilang, lagi banyak kos yang kamu hadapi. Dan kamu assign satu orang untuk jaga, macam gatekeeper lah ataupun storekeeper lah, untuk jaga barang-barang keluar masuk dan catatkan. Jadi bila kamu buat audit, kamu boleh tahu barang apa yang keluar, barang apa yang masuk. Okey? Jadi tahulah kan. Lepas tu kalau barang-barang mahal ni, kamu kena pastilah kamu ada tempat yang kamu secure lah untuk lock. Contohnya macam barang-barang elektrik lah, switchboard ke, lampu ke, tu barang-barang mahal tu kan. Barang-barang mechanical ke apa kan. Sebelum pasang benda-benda tu, kamu kena pastikan simpan dalam satu tempat yang berkunci supaya barang tu tak keluar kan. Ataupun barang tu belum pasang sekalipun, pastikan kalau boleh buat satu tempat ataupun dalam bangunan tu kalau ada satu bilik yang khas, buat pintu, buat kunci, make sure barang tu tak hilang. Sebab kalau barang tu hilang, kita kena gantilah. Kalau kita garanti, habislah kita, cash flow pun lagi kan. Rugi pun rugi kan. Jadi ini penting lah. Sebab banyak insiden lah, saya pun pernah hadapi, di mana bila saya tak jaga barang-barang yang dibeli, maka kerana kecuaian saya dan kecuaian site supervisor, kita order lebih barang. Pada ketika itu kita buat sekolah, kita order lebih rainwater downpipe tu kan. Rainwater pipe tu kan, yang turun bawah tu daripada atas tu kan. Kita order banyak lebih. Jadi siap sekolah tu kita tengok, banyak rupanya kita tak jaga. Tu kecuaian. Tu berapa banyak tu kan. Ada juga beberapa ribu tu, which is also money kan. So material kena jaga, kena pantau betul-betul. Kalau tidak, dia akan affect cash flow kita, dan dia akan affect kita punya
keuntungan kita lah. Okey, itu sajalah. Dapat sesuatu, share dengan kawan-kawan, dan perlukan bimbingan ataupun perlukan advisory daripada saya, kontak saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.